Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fazana binti Muhammad Zakaria dan saya akan membentangkan tentang pengenalan dan sejarah awal peradaban. Malaysia ialah sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan agama. Memahami peradaban majmuk sangat penting kerana ia membantu membentuk identiti kebangsaan, mewujudkan perpaduan dan memelihara keharmonian. Peradaban majmuk merujuk kepada gabungan pelbagai tamadun dalam satu masyarakat. Di Malaysia, ia melibatkan campuran pribumi alam Melayu sebagai teras dengan pengaruh dari India, China, Timur Tengah, Barat dan kini globalisasi. Kesemuanya membentuk jati diri Malaysia yang unik dan berbilang bangsa. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang tamadun awal alam Melayu. Tamadun awal alam Melayu bermula sejak zaman prasejarah, merangkumi Paleolitik hingga zaman logam. Kemudian, muncul kerajaan-kerajaan awal seperti Langkasuka dan Kedah Tua semasa zaman proto-sejarah. Pada zaman pensejarahan, Kesultanan Melayu Melaka muncul sebagai kuasa utama, memperlihatkan struktur sosial, politik dan ekonomi yang tersusun, asas penting kepada pembentukan masyarakat bertamadun. Yang ketiga adalah peranan perdagangan antarabangsa. Perdagangan memainkan peranan penting dalam membentuk peradaban di tanah Melayu. Pertama, perdagangan menghubungkan alam Melayu dan dunia luar, membawa masuk budaya, agama dan sistem sosial baru. Kedua, hubungan dengan tamadun luar sangat mempengaruhi identiti kita hari ini. India menyumbang agama dan sistem pemerintahan. China pula membawa teknologi dan hubungan diplomatik, manakala Timur Tengah menyebarkan Islam yang akhirnya menjadi agama utama di rantau ini. Akhir sekali adalah kesan penjajahan Barat. Penjajahan oleh kuasa Barat seperti Portugis, Belanda dan terutama sekali British telah mengubah landscape sosial tanah Melayu. British memperkenalkan sistem ekonomi kolonial dan membawa masuk imigran dari China dan India sebagai buruh. Mereka mengamalkan dasar pecah dan perintah, menyebabkan kaum-kaum hidup terpisah mengikut sektor ekonomi. Akibatnya, terbentuklah masyarakat majmuk yang kompleks, yang hingga hari ini menjadi asas kepada cabaran dan keunikan pembinaan negara bangsa Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan peradaban globalisasi. Globalisasi telah meruntuhkan tempoh sepadan. Dunia kini bersambung. Interaksi kita melampaui benua dan negara. Lihatlah bagaimana pemodenan menyentuh setiap sudut kehidupan. Teknologi maklumat seperti internet, komputer dan telefon pintar bukan lagi kemewahan, tapi keperluan. Media sosial pula seperti Facebook, WhatsApp dan Instagram telah menguasai gelombang komunikasi kita. Pengaruhnya amat besar, bukan sahaja dalam politik dan ekonomi, tetapi juga dalam membentuk sosial budaya dan ilmu pengetahuan. Dan di Malaysia, gelombang globalisasi ini telah menyumbang kepada lahirnya sebuah peradaban majmuk yang unik. Seterusnya ialah pembentukan peradaban majmuk. Peradaban Malaysia ini seperti mozaik yang indah. Terasnya merupakan peradaban Melayu. Namun ia juga diperkaya oleh jaringan perdagangan dari pedagang-pedagang India, China dan Timur Tengah. Kemudian datang pula lah penjajah Barat yang membawa kecoh di tanah air, seperti Portugis, Belanda dan Inggeris. Mereka telah menambahkan lagi warna-warni kepelbagaian dengan membawa masuk pekerja dari India dan China, maka mengukuhkan lagi budaya mereka di tanah air kita. Dan di era globalisasi ini, percampuran budaya semakin pantas melalui rangkaian digital. Hasilnya, lahirlah peradaban majmuk Malaysia yang kita banggakan hari ini. Akhir sekali, ialah visualisasi peradaban Malaysia. Peradaban Melayu sebagai tunjang dikelilingi oleh pengaruh China, India dan Timur Tengah serta kesan penjajahan Barat, iaitu Portugis, Belanda dan Inggeris. Kemudian datanglah gelombang globalisasi yang menyatukan semua ini dalam satu identiti yang dinamik. Inilah peradaban Malaysia, bukan sekadar campuran, tetapi gabungan yang harmoni yang mencerminkan kekayaan budaya kita. Seterusnya, transformasi sosial ke arah pembinaan peradaban acuan Malaysia.
Pertama, kita lihat bagaimana masyarakat majmuk di Malaysia telah melalui proses perubahan sosial yang signifikan selepas kemerdekaan. Pada tahun 1970-an, negara berdepan isu utama iaitu kemiskinan dan jurang ketidaksamarataan yang ketara antara kaum dan kawasan. Bermula tahun 1980-an dan 90-an, pelbagai dasar pembangunan dan perindustrian telah diperkenalkan. Ini menyumbang kepada penghijrahan besar-besaran dari kawasan luar bandar ke bandar dan kemunculan kelas menengah yang lebih berpendidikan dan celik teknologi. Masuk ke tahun 2000 dan seterusnya, Malaysia menyaksikan proses perbandaran yang pesat, gaya hidup lebih moden serta penyertaan yang lebih aktif dalam ekonomi global. Kesemua perubahan ini membawa kepada transformasi sosial bukan sahaja dari segi ekonomi tetapi juga dalam segi cara kita berinteraksi sebagai masyarakat berbilang etnik. Kemajuan ini turut mengubah struktur sosial kita, contohnya pertanian sara hidup berubah kepada komersial industri, daripada kelas miskin meningkat ke menengah dan dari perdesaan ke kosmopolitan. Hasilnya, rakyat berkongsi nilai sejagat dan pendapat umum yang seragam. Hubungan sosial tidak lagi bergantung pada etnik semata-mata tetapi lebih terbuka, bersifat horizontal dan rentas budaya serta agama. Impak daripada kerencaman sosial ini menimbulkan budaya politik baru yang lebih demokratik di mana rakyat menuntut kebebasan bersuara dan akses kepada maklumat. Dalam masa yang sama, nilai-nilai politik seperti integriti, keadilan, accountability dan keterangkuman menjadi keutamaan rakyat. Namun begitu, kita juga berdepan dengan pelbagai cabaran seperti isu rasuah, salah guna kuasa serta perlunya tadbir urus yang lebih baik dan telus. Kesemua ini mencerminkan tuntutan masyarakat moden yang mahu kerajaan yang lebih berintegriti, adil dan bertanggungjawab. Definisi negara bangsa. Negara bangsa merujuk kepada sebuah negara yang penduduknya berkongsi satu identiti nasional yang sama dari segi budaya, bahasa, agama dan sejarah. Ia menggabungkan dua konsep, negara sebagai entiti politik yang berdaulat dan bangsa sebagai kumpulan etnik atau budaya yang memiliki jati diri bersama. Unsur penting negara. 4 unsur utama yang membentuk negara ialah wilayah yang jelas, penduduk tepat, kerajaan yang berfungsi dan kedaulatan. Tanpa mana-mana unsur ini, sesebuah negara tidak akan wujud secara sah di mata antarabangsa. Tokoh dan teori negara bangsa. Benedict Anderson memperkenalkan konsep imagined community, iaitu bangsa sebagai komuniti yang dibayangkan oleh rakyatnya. Walaupun mereka tidak saling kenal, mereka mempunyai rasa keikatan melalui simbol dan naratif bersama. Morton menekankan pentingnya identiti nasional dalam pembinaan negara bangsa. Penrose pula menyatakan bahawa kewarganegaraan ialah asas kepada pembinaan bangsa. Walke menyatakan proses sosialisasi politik penting dalam menanam semangat kebangsaan dalam kalangan rakyat. Akhirnya, Malaysia menunjukkan contoh negara yang wujud dahulu sebelum terbentuknya bangsa yang bersatu. Maka usaha membina identiti bersama dan kesatuan dalam kepelbagaian menjadi matlamat utama dalam pembinaan negara bangsa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan dengan konsep pembentukan negara bangsa yang terbahagi kepada 3 bentuk utama. Yang pertama ialah satu bangsa satu negara, di mana satu bangsa membentuk satu negara berdaulat. Contohnya bangsa Jepun membentuk negara Jepun, bangsa Jerman membentuk negara Jerman. Ia mencerminkan kesatuan bangsa dan wilayah. Kedua, bangsa tanpa negara, di mana wujud bangsa mempunyai identiti tersendiri namun tidak memiliki negara sendiri. Contohnya Melayu Patani di selatan Thailand dan bangsa Kurdis di Iraq yang hanya memiliki wilayah otonomi tapi bukan negara berdaulat yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Ketiga ialah negara tanpa bangsa, seperti Malaysia yang memiliki kedaulatan dan kerajaan, tapi wujud kepelbagaian etnik dan identiti yang berasingan. Bangsa Malaysia sebagai satu identiti nasional yang menyeluruh masih dalam proses pembentukan.
Seterusnya kita lihat kepada bentuk negara bangsa yang berubah mengikut perkembangan geopolitik sejarah. Terdapat dua bentuk utama iaitu negara bangsa tamu dan negara bangsa settler. Negara bangsa tamu di mana wilayah itu didiami oleh kumpulan etnik asal dan mereka mendominasi politik dan identiti negara. Contohnya seperti Malaysia, Indonesia, China dan Thailand. Yang kedua ialah negara bangsa settler seperti Amerika Syarikat, Kanada dan Australia di mana komuniti pendatang menjadi dominan dan masyarakat asal dipindahkan ke kawasan rezab, malah ada yang dihapuskan. Kuasa politik dan ekonomi dipegang oleh etnik pendatang seperti Anglo-Celtic dan China. Konsep negara merujuk kepada satu wilayah yang mempunyai kerajaan berdaulat dikenali oleh negara lain dan dihuni oleh rakyat yang setia kepada tanah air, perlembagaan dan identiti kebangsaan. Negara terbina berdasarkan beberapa elemen penting iaitu rakyat, sepadan geografi dan kerajaan yang memerintah. Rakyat merupakan elemen yang paling penting kerana mereka lah yang membentuk dan mencorakkan identiti bangsa. Negara yang stabil bukan sekadar memiliki sepadan dan kerajaan tetapi juga kesetiaan rakyat kepada sistem dan identiti nasional. Untuk memahami konsep negara dengan lebih mendalam, kita rujuk pada pandangan beberapa tokoh penting. Marx melihat negara sebagai hasil pertentangan kelas. Ia dikawal oleh kelas ekonomi dominan dan menjadi alat untuk mengekalkan kuasa mereka. Weber pula mentarifkan negara sebagai satu komuniti manusia yang berjaya memonopoli penggunaan kekerasan yang sah dalam sesuatu wilayah. Dan menyambung pandangan Weber dengan menekankan bahawa negara ialah sistem politik yang dibentuk oleh rakyat dan dikawal oleh kerajaan yang sah. Giddens pula menyifatkan negara sebagai organisasi politik berkuasa yang boleh digunakan berbagai cara termasuk kekerasan untuk mengekalkan peraturan dalam wilayah tertentu. Pandangan ini membantu kita faham bahawa negara bukan sekadar struktur fizikal tapi juga suatu sistem kuasa dan kawalan yang kompleks. Konsep bangsa. Bangsa merujuk kepada sekumpulan manusia yang berkongsi ciri-ciri budaya, bahasa, sejarah dan nilai yang sama. Ia boleh merentasi sempadan negara dan tidak semestinya berkait dengan kuasa politik. Tokoh Anderson telah memperkenalkan konsep Imagine Community yang menyatakan bangsa sebagai komuniti yang dibayangkan dicipta melalui naratif media, pendidikan dan simbol kebangsaan. Tokoh Penrose pula menegaskan bahawa bangsa terbentuk melalui pengalaman sejarah bersama dan institusi sosial. Bangsa terjalin melalui hubungan sejarah dan budaya yang dikongsi bersama seperti bahasa, adat resam, agama dan pengalaman penjajahan. Ia adalah penting untuk membentuk satu identiti kolektif dalam kalangan rakyat. Konsep kewarganegaraan. Kewarganegaraan ialah status rasmi yang diberikan oleh negara kepada individu yang membolehkannya menikmati hak dan perlindungan undang-undang. Ia juga melibatkan tanggungjawab seperti mematuhi undang-undang, bayar cukai, hormat perlembagaan. Antara hak adalah pendidikan, pekerjaan, keselamatan dan juga politik. Fungsi kewarganegaraan pula untuk mewujudkan rasa kebersamaan dan kesetiaan, satukan rakyat pelbagai kaum dan juga menggalakkan penyertaan dalam pembangunan negara. Selain itu, fungsi kewarganegaraan adalah untuk menyatukan individu dari pelbagai latar belakang sebagai warga negara yang sah. Negara bangsa Malaysia dibina melalui integrasi antara anak watan dan komuniti imigran. 5 fasa utama termaktub dalam perlembagaan: Melayu, Islam, Bahasa Melayu, Raja-Raja Melayu dan Akta 153. Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan, Islam agama rasmi, namun kebebasan beragama tetap dijamin. Sabah dan Sarawak pula diiktiraf sebagai bumi putera, menegaskan penyertaan mereka dalam pembinaan negara bangsa secara inklusif. Terdapat 2 pendekatan dalam pembinaan negara bangsa: asimilasi dan integrasi. Asimilasi menyatukan semua kaum dalam satu budaya dominan, manakala integrasi mengekalkan identiti kaum sambil membentuk satu identiti kebangsaan. Malaysia memilih integrasi, membolehkan kita hidup bersama secara harmoni sambil mengekalkan budaya masing-masing. Pelbagai idea bangsa idaman pernah dikemukakan di Malaysia, seperti Melayu Raya oleh golongan kiri, Negara Islam oleh kelompok Islamis dan Malaysian Malaysia oleh Lee Kuan Yew. Namun, hanya konsep masyarakat majmuk yang dipimpin oleh Melayu diterima dan terus menjadi dasar utama selepas merdeka. Bangsa Malaysia masih merupakan satu projek yang sedang berjalan. Dari tahun 1950-an hingga kini, idea bangsa idaman berubah mengikut zaman. Bermula dengan konsep Melayu Raya dan Daulah Islamiah, kemudian Malaysian Malaysia dan seterusnya Bangsa Malaysia serta Satu Malaysia.
Walaupun banyak konsep diperkenal, satu identiti nasional yang benar-benar diterima semua masih belum terbentuk secara menyeluruh. Etos bangsa merujuk kepada nilai, semangat dan watak unik yang dikongsi oleh rakyat dalam sesebuah bangsa. Ia menjadi asas penting kepada pembentukan identiti kolektif dan negara bangsa. Contoh etos termaksudlah disiplin, hormat menghormati dan semangat patriotisme. Menurut Tun Dr. Mahathir, etos nasional perlu dibina atas 7 elemen. Yang pertama, pengalaman sejarah bersama. Kedua, nilai bersama. Ketiga, simbol dan lambang bersama. Keempat, identiti bersama. Kelima, kesetiaan. Keenam, komitmen kepada negara. Dan ketujuh, emosi serta semangat nasionalisme. Gabungan elemen ini membentuk roh bagi bangsa Malaysia. Simbol kebangsaan menyatukan pelbagai kaum dan memperkukuh etos nasional. Contohnya ialah jalur gemilang, penggunaan bahasa Melayu, pakaian tradisional, tarian, makanan dan seni bina pelbagai budaya. Semua ini mencerminkan keharmonian dalam kerencaman budaya. Geopolitik banyak mempengaruhi pembinaan negara bangsa. Sebelum merdeka, wujud ideologi ketuanan Melayu. Selepas merdeka, kerajaan memberi fokus kepada perpaduan dan keseimbangan etnik. Pasca PRU 14, rakyat mula menuntut hak asasi dan keadilan sosial. Ini memberi peluang untuk memperbaharui semangat kebangsaan yang lebih inklusif. Kesimpulannya, Malaysia ialah negara berperadaban majmuk, hasil gabungan budaya peribumi, Asia, Barat dan global. Pembinaan bangsa ialah proses yang berterusan. Masa depan kita bergantung kepada perpaduan, keadilan, demokrasi dan peradaban acuan Malaysia yang inklusif.